Haranas, if korang mendapat satu kepercayaan daripada orang lain terhadap diri korang, korang gunakan sebaik mungkin. Sebagai contoh dalam kehidupan saya sekarang, kalau ikutkan saya ni taklah suka mana berlari dalam hutan, ataupun kalau sebut hutan tu memang saya tak suka masuk untuk nak redah, nak masuk dalam beberapa jam. Sebab mungkinlah disebabkan saya punya proses pembesaran tu tak terlibat dalam hutan. Tetapi saya terjebak dalam dunia trail run ni disebabkan ada kawan saya ni ataupun saya punya kenalan, dia melihat kepada luaran saya ni sebagai seorang runner dan dia rasa macam, oh dia ni seorang runner, mungkin aku boleh ajak dia trail run. Dulu saya ni hanyalah seorang pelari di atas jalan tar ataupun jalan raya, tapi disebabkan kawan saya ni cuba ajak saya untuk berlari dalam hutan, dan saya pada awalnya mungkinlah agak tak selesa, mungkin agak rimas, sebab dalam dunia trail run ni kita akan pakai satu beg kecil walaupun dalam 5 liter ataupun 6 hingga 8 liter yang kecil tu kat badan, tapi dia punya keselesaan tu agak kurang lah sebab badan kita dah berpeluh dan ada satu benda yang melekat dekat badan. Jadi pada awalnya mungkin saya rasa tak selesa sebab saya ni macam, kau bayangkan korang tengah bersukan dan ada satu benda yang melekat kat badan, so itu agak tak selesa. Dan pula bila dalam hutan ni dia tak ada angin yang sejuk ataupun ada angin yang berlega kan, sebab kita akan lalu di kawasan hutan, kawasan pokok yang menahan pergerakan angin, so kita tak berapa rasa angin yang begitu terus kepada badan. Jadi bila dah lama saya dalam dunia larian trail run ni, saya fikir bukanlah saya nak sangat kan dalam nak capai pencapaian yang lebih hebat, tapi saya fikir mungkin trail run ni boleh mencabar saya punya minda, mencabar saya punya kemampuan fizikal untuk saya melawan diri saya buat satu benda tu walaupun tak suka. Sebab trail run bagi saya sekarang bukanlah sekadar sukan, tetapi dia mengajar saya untuk aku kena buat juga walaupun aku tak suka. Sebab tu lah bila dah lama-lama saya buat trail run ni kan, sebab sometimes saya pernah buat trail run mengambil masa dalam 2 malam 1 hari, mungkin dalam 60 km. Jadi di situlah saya rasa macam bukanlah aku ni nak satu pencapaian yang hebat semata-mata lah, tapi aku rasa macam why nak aku mencabar diri, tahap mana aku boleh. So bila aku dah capai satu tahap tu, punya aku boleh lebih lagi. Dan tahun demi tahun saya dah capai beberapa pencapaian lah dalam dunia trail run, walaupun tidaklah semegah mana dengan hanyalah orang kata macam just habiskan sahaja, tapi bagi saya itu sudah memuaskan lah. So untuk 2025 ni dah saya lebih suka sebab trail run ni yang kawan saya selalu ajak tu, dia buat satu route yang route tu akan membentuk macam-macam haiwan, daripada bentuk unicorn, bentuk kuda laut, bentuk ular, bentuk kucing, bentuk ayam dan sebagainya. Sebab yang menariknya, saya addicted dengan dunia trail run yang kawan saya ajak ni sebab dia buat tu tak bosan. Sebab bila kita dah habis trail run yang kita buat tu, kita lalu tu, walaupun kita berpeluh dengan busuknya, dengan letih, tapi kita tengok result yang dihasilkan, kita pun tengok haiwan yang kita lukis. Dia umpama kita melukis di atas muka bumi kan. Kita jalan pusing-pusing, kita berlari sikit, so dapat bentuk tu. Sebab bentuk tu pula tengoklah kepada elevation, kepada distance dan sebagainya. Sebab dia main banyak peranan lah. Untuk kalau dalam hutan ni, kita main banyak peranan sebab kita akan naik bukit yang berbagai-bagai dan bukit yang banyak. So bila saya dah lama dalam trail run ni, saya rasa macam syok lah, rasa macam satu benda yang kita boleh cabar diri. Macam saya fikir, aku boleh ke nak solat kat mana-mana je. Sebab time saya trail run, saya belajar untuk tahu dekat sumber air mana yang bersih,
tempat mana yang boleh solat dan keadaan mana yang saya boleh rest. Yang syoknya dalam hutan ni, kita semakin terdedah daripada ilmu-ilmu alam. So, bila dah lama-lama tu saya macam dah terbiasa. Dan kalau saya mungkinlah ketinggalan di belakang, saya dah pandai nak baca macam mana, nak tahu pergerakan orang yang berada di hadapan kan, mungkin dia ke kanan ke kiri ke sebagainya. Mungkin dah 2 tahun ni juga, mungkinlah saya punya kelompok, saya punya circle tu, dia orang yang suka kepada challenge. So, dia mengajari saya juga supaya bukanlah terlalu nak manjakan saya untuk selalu menjadi guider. Kadang-kadang kawan saya tu, dia punya jahat kan. Kadang-kadang dia tinggalkan saya dan ditunggu dekat simpang sahaja. Dan bila sampai di simpang, dia akan pergi. So, bila dia nampak je, bila boleh eye contact daripada jauh, mungkin dalam 200 hingga 300 meter dia jauh, dia terus bergerak. So, kat situ saya belajar supaya kita jangan terlalu berharap kat orang lah. So, kalau dah lama-lama dah training macam tu, dah macam rasa terbiasa. So, bila join mana-mana team ke, mana-mana gang ke, kalau saya diajar macam mana sekali pun, saya dah terbiasa lah. Sama ada baik ke, ataupun cara kasarnya pun, saya dah terbiasa lah. Tak adalah macam kalau saya selalu dimanjakan, mungkinlah akan datang saya macam tak boleh nak survive sendiri kan. So, bila dah lama-lama mungkinlah dah terbentuk lah saya punya prinsip dalam diri tu, aku maksudnya aku kena survive sendiri. Dan Alhamdulillah sekarang saya sudah ada beberapa kemudahan ataupun beberapa device yang saya ada dekat diri saya supaya saya boleh survive jugalah. Yang sangat functionnya adalah saya beli jam untuk saya survive dalam hutan tu. Sebab bila saya nak mulakan trail run, saya akan save terlebih dahulu route yang akan dilalui. So, bila saya dah save, kalau saya sesak seorang diri pun, saya akan ada tempat untuk bergantung lah. Kalau tempat tu saya pernah lalu, mungkin saya pernah ingat. Ataupun sama-sama. Tapi kalau tak pernah pun, saya still boleh nak cuba redah. Walaupun jalan jam dah ada dan jalan pun dah ada. Cuma keberanian tu makin bertambah lah kalau kita ada satu pengharapan. So, cara konklusinya, saya suka trail run ni bukanlah kerana hutan sebenarnya kalau bagi diri saya yang sebenarnya, tapi suka kepada challenge tu. Bila kita cabar diri kita akan naik level tanpa kita sedar lah. Dan Alhamdulillah dah hampir 2 tahun untuk sekarang. Untuk 2025 ni boleh kata hampir 2 tahun lah, hampir 2 tahun penuh dah cukup tempoh saya dalam dunia trail run. So, insyaAllah akan datang mungkin akan saya masuk untuk 50 km ataupun 100 km akan datang. Dan saya punya impian ada 100 miles, iaitu 160 km. Macam tu lah. So, itulah saya punya challenge untuk diri sendiri. Dan bila capai tu, saya taklah nak menang tu kan. Tapi at least boleh habiskan dalam masa yang diberi. So, untuk korang nak upgrade diri, korang kena buat benda yang korang tak suka. Thank you.